Subhanallah. Allahu Akbar. Selalu bunyi tu. Selalu? Ya kak? Selalu dekat atas kak? Wah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Mereka, dia katakan selalu. Tapi benda ni yang masih hidup tau. Masih hidup. Benda ni guys masih hidup tau yang. Benda ni masih hidup yang. Benda ni masih hidup. Ni. Subhanallah. Maksudnya hidup ada kris. Yes. Kodam tu, ya betul. Setiap malam jam 12 ke atas. Okey, kak, izinkan saya sampai jam 2 pagi boleh? Izinkan saya sampai jam 2 pagi. InsyaAllah kita selesai. Paling lewat pun jam 2 pagi. Atau jam 3. Kita tengok macam mana. Bismillah. Allahu Akbar. Allah. Kalau kau marah dengan aku, kalau jin iblis yang berada dalam rumah ni, kalau marah dengan aku, gerakkan apa saja barang dekat sini. Tetapi kalau kau suka dengan aku, bunyikan suaramu. Bunyikan suaramu. Ataupun kau gerakkan apa saja dalam rumah ini. Allah. Chris ada. Dia marah dengan saya guys Dia marah dengan saya. Okey, kenapa kau marah? Tapi kenapa? Kalau kau marah, kenapa kau nak ganggu dorang? Apa tujuan kau mengganggu dorang? Keluarga ni. Kenapa kau mengganggu keluarga ni? Kenapa kau mengganggu? Ini keluarga. Adakah kau mau sesuatu daripada keluarga ni? Siapa tuanmu? Dari mana asal usul kau? Dari seberang? Ataupun kau memang daripada Borneo? Senang dirunding geng benda ni. Paling aku suka. Mana-mana aku explore, ini cepat dia punya respon. Bermakna benda ni kuat. Ya Allah. Di mana kau sekarang ni? Kau di atas kah di bawah? Kau di mana sekarang? Kau di atas kah di bawah? Kau nak aku offkan lampu, tetapi kau bagi aku clue. Disebabkan apa kau berada dalam rumah ini?
Infrared aku dekat rumah lah guys. Kalaulah ada dekat sini kan bagus. Aduh. Infrared aku. Ini paling bagus ada infrared ni. Ya Allah. Infrared aku dekat rumah. Sepatutnya aku guna infrared ni. Kulu aku tu. Kalau. Kulu pula. Kalau. Ya Allah. Minta maaf. Kalau pula. Kulu. Bagi aku kulu. Mula-mula pecah. Lepas tu suara. Lepas tu ketukan dekat situ. Lepas tu ada macam seperti macam kena alihkan barang. Betul guys? Macam ada benda alihkan barang. Kak, pernah ke terjadi macam ni kak? Tuan rumah? Cikgu? Pernahkah terjadi seperti ini? Pernah. Subhanallah. Kau tunggu, kau tidak mahu bagi tahu kenapa kau di sini. Kau tunggu kau. Lama-lama kau keluar itu. Tunggu kau. Sabar kau. Kejap dia kau naik ke atas. Allahu Akbar, subhanallah. Tunggu. Kejap kau ketukan tingkap apa ni dan kuku dia dengan kuku dia. Ketukan tingkap dengan kuku dia. Maksud dia macam ni kak Macam ni. Macam kena cakar kak Dekat mana kak? Dekat bawah ni ke dekat atas kak? Kak pula tiba-tiba kak pula tuan rumah. Tuan cikgu. Atas. Tengok kan? Mesti dekat atas. Okey, kita pergi tandas. Korang screenshot mana ni? Screenshot. Aku nak beli macam ni dekat rumah. Okay ni. Berapa ni? Screenshot bah. Okay dah. Okay, bismillah. Bismillah. Dalam rumah geng memang dalam tandas saya memang light. Subhanallah. Dalam rumah geng memang dalam tandas saya memang light. Dalam tandas geng memang light. Tingkat atas bilik tidur master bedroom. Allahu Akbar sallallahu. Dah okey dah okey. Sudah okey. Subhanallah. Bismillah. Allahu Akbar. Ni apa ni? Oh, ni kucing. Meow. 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 Allahu Akbar.
Masa tu anjing menyalak melolong macam serigala. Pernah dengar wanita menangis terisak-isak jam 3 pagi? Ya Allah, ya Tuhanku. Aku kena pergi atas ni guys. Saya kena pergi atas. Wish. Pernah dengar wanita menangis terisak-isak jam 3 pagi? Kata owner guys Kata owner. Allahu Akbar, subhanallah. Kata owner tau. Allahu Akbar, Allah. La haula wa la quwata illa billah. Allahu Akbar. Bismillah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka Masa tu anjing menyalak melolong macam serigala. Mesti bedroom memang keras. Master bedroom memang keras. Sayu tangisan itu. Okey. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Rasulullah. Siapa di atas? Kau dengar? Dengar di atas. Dengar. Dengar kan? Dengar? Dengar lagi? Dengar? Bismillah. Ya Allah. Sayu je guys. Sayu je. Bunyi kaki. Subhanallah. Tak, benda ni dia masih hidup tau. Ni benda ni boleh bergerak ni. Benda ni boleh bergerak ni. Ya Allah, ya Tuhan, Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar. Apa yang jatuh? Tak tahu bang. Tak tahu apa yang jatuh. Ya Allah, ya Tuhanku. Saya tak tahu bang. Saya tak tahu guys. Apa yang jatuh? Saya tak tahu apa yang jatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah. Macam penutup ni. Ni, penutup ni. Ni. Kan? Macam ni. Barang ni masih hidup lah kak. Apa tu, tuan rumah? Ya Allah, Allah. Nick, thank you Nick. Ya Allah Nick. Astaghfirullahaladzim Nick. Terima kasih Nick. Allahu Akbar. Bunyi tembaga tu, pusaka keturunan. Kajian masuk makhluk halus tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Sekejap. Saya dekat sini kan. Kan tempat ni gelap kan. Tempat ni gelap kan. Geng boleh tak saya berjalan ke sana? Kalau ada bunyi sesuatu geng, bagi tahu saya, okey? Okey guys. Saya akan berjalan dekat depan ni. Sampai S-box tu. Lepas tu saya patah balik. Okey? Tapi pelan-pelan. Okay guys, boleh? Saya terangkan. Okay. Bismillah. Kita datang sini hanya untuk merungkai sesuatu.
buat tinjauan. Betul ke ada gangguan? Tapi memang betul ada gangguan dalam rumah ni. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah, we reality, ya Allah. Allahu Akbar. Nampak? Ada bergerak. Ada pergerakan. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya Allah. Tuan rumah, dengar bunyi tangisan, seperti bunyi tangisan. Tuan rumah dengar seperti bunyi tangisan. Tak tahu dekat bawah ke dekat atas, saya tak tahu. Dekat bawah ke ataupun dekat atas, saya tidak tahu, geng. Seperti bunyi tangisan. Ya Allah, ya Tuhan, Allah. Adakah disebabkan barang pusaka ni? Ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aku tak pakai sapu tangan. Nanti saya buka. Bismillah. Yang ini, bah. Seperti dekat alam bunian kan, guys? Cantik katil dia. Kan? Seperti dekat alam bunian. Oh, cantik dia punya katil. Bismillah. Kalau pandangan Melayu lah. Kalau pandangan Melayu, memang apa tu, benda ni mereka kata kalau terjumpa seperti ini tengah-tengah hutan seperti alam bunian. Allahu Akbar. Saka tu pula dekat bilik store tadi. Ya, betul tu Frank. Ni. Kan? Aku dah cakap. Benda tu ada kat bawah dah lama. Sana dari anak saya bilik kat bawah lagi. Dekat bawah ni, tuan rumah. Kata tuan, atas dulu balik. Sabar. Dekat bawah ni pun ada gangguan, guys. Apatah lagi dekat atas. Bismillah. Apatah lagi dekat atas, geng. Apatah lagi dekat atas. Subhanallah, Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar. Guys, insyaAllah ada 21,000 orang di sini. InsyaAllah, semoga korang dimurahkan rezeki. Mari kita dekat atas. Memang ada gangguan dekat sini. Memang ada sesuatu. Tapi kita nak cek atas dulu, kan? Kita cek dekat atas dulu. Jom.
Bismillah. Kita melakkan lampu. Bismillah. Subhanallah. Subhanallah. Bawa kerusi? Kenapa bawa kerusi? Apa? Kenapa? Hah? Apa yang bawa kerusi? Oh lah. Apa ni? Tadi nada ni. Apa ni, kunci ni? Kunci ke? Mungkin ni yang jatuh kali. Atau memang kakak terlupa kunci ni di mana? Kunci? Subhanallah. Ya Allah, ya Tuhanku. Subhanallah. Subhanallah. Sebab tu saya tidur bawah. Bilik saya di bawah memang sangat-sangat keras. Sebab tu saya tidur di bawah. Tak ada. Okey, alright. Jom kita naik atas pula. La haula wa la quwata illa billah. Allahu akbar. Subhanallah. 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 Banyak barang lama ni, Kak. Ni. Banyak barang lama. Ni barang nenek moyang ni, Kak. Tuan rumah. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Izinkan saya naik. Ya Allah, Tuhan kau sallallahu Akbar. Nampak? Allahu Akbar. Subhanallah. Wih. Di atas, okey. Bismillah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Sekejap saya. Bismillah. Ya Allah. Mari. Saya kena siap sedia, guys. Sabar, Bismillah. Ya Bismillah. 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 Allah Akbar. Allah Akbar. Bismillah. Ya Allah. Akak pernah bakar colok dalam rumah? Colok, maksudnya colok lah. Tuan rumah, boleh? Apa tu, ada pernah akak bakar? Apa tu, tuan rumah nak bakar? Tak pernah? Okey, tak pernah. Saya terbau bau colok. Subhanallah, rumah ni. Rumah ni cantik. Tetapi ada sesuatu yang sangat-sangat dahsyat dalam rumah ini. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah.
Kenapa macam aku ternampak benda putih kat sini? Bismillah. Macam berjubah kat sini. Sudah naik. Ini baru naik betul-betul. Dekat atas ni. Bilik tu ada Pontianak. Dekat mana, Kak? Dekat sini? Ni? Bilik ni? Astaghfirullahalazim. Ini tuan rumah sendiri yang cakap tau. Dekat sini, Kak? Anak confinement histeria. Sekarang, Kak? Sekarang dia histeria kah? Anak Kak? Ya Allah. Hah? Tak, dulu. Oh, dulu. Yang perempuan ke, Kak? Yang perempuan ke lelaki? Apa ni? Oh, yang perempuan. Okey, Kak. Yang perempuan tu sekarang dekat mana? Ada dekat sini ataupun dekat Semenanjung? Atau tempat lain? Bismillah. Semenanjung, okey. Mereka sedang tengok saya punya live ke? Ataupun tidak? Dah sembuh, Alhamdulillah. Mereka sedang tengok saya punya live ke? Bismillah. Subhanallah. Mungkin mereka kenal saya? Ya, okey. Allahu Akbar, subhanallah. Nampak tu, ada ketukan. Saya rasa ini tikus atau takkanlah rumah semewah macam ni, guys, ada tikus. Tak mungkin. Tak mungkin. Tak mungkin, geng. Ini rumah, ini bilik anak lelaki dia. Subhanallah. Tapi tu rumah, bilik ni, yang akak maksudkan, Akak pernah ternampak sesuatu tak dekat bilik dia? Dia selalu dengar bisikan tu. Dekat sini, bilik dia lah. Nampak bisikan ni? Dengar bisikan. Yang sini. Kursi gerak? Ya, betul. Anak pernah tengok. Anak pernah tengok. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar. Lelaki tinggi bongkok. Dalam bilik ni. Lelaki tinggi bongkok. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar.
lelaki tinggi bongkok dalam bilik ni. Subhanallah. Kalau masih ada lagi benda, kalau masih ada lagi jin iblis di atas ni, gerakkan sesuatu. Kalau tidak ada, senyap sahaja. Kena baca dulu. Subhanallah, 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 subhanallah. Okey. Biasa Kak? Dekat master room Kakak ada sesuatu? Master bedroom pun sama, ada makhluk hitam tinggi kat tepi tingkap opposite pintu masuk. Okey, di sini Kak. Bahagian sini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi Kak, sini dah okey. Bedroom okey. Bismillah. Bilik ni dah okey Kak. Saya terus terang cakap. Cuma yang dekat bawah ni, dekat atas ni dah... Sekejap. Macam semua dah dekat bawah ni. Macam semua dekat bawah. Kan guys? Dekat atas ni kurang. Betul tak? Tuan rumah? Semua dekat bawah. Subhanallah, Allah Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allah Akbar. Allahu Akbar, Allah Akbar. Subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah. Guys, tengok. Apa benda tu? Apa benda yang jatuh tu? Sekejap. Sini. Makin kurang tak? Kurang. Sini.
Mula-mula ada saya nampak seperti benda yang pelik lah kat sini. Tapi sini okey. Dah okey dah. Saya patah balik situ. Sebab ada benda jatuh Tak tahu benda apa yang jatuh. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Bismillah. Okey kat sini kak? Serius? Tak apa. Kita pergi bawah, jom. Macam dekat bawah lah. Target macam dekat bawah lah guys. Dia target aku macam dekat bawah kan. Macam dia target dekat bawah lah guys. Macam dia target dekat bawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billah. Allahu Akbar. Subhanallah. Sebab tu saya pindah bawah. Anak-anak tak mampu. Bawah memang sangat-sangat keras. Bismillah ya. Bismillah ya. Bismillah. 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 La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Okey, lagi sekali aku cakap, jin iblis. Adakah engkau disuruh mengganggu keluarga ini oleh manusia yang memujah kamu? Ataupun kau memang tinggal di kawasan rumah ini? Kalau kau memang dihantar oleh manusia, itu tuan kau pecahkan lagi barang. Kalau kau memang tinggal di kawasan rumah ini, dikatakan 100 tahun, kau menghuni rumah ini, bunyikan suara. Subhanallah. Aku target dalam store ni. Bergerak. Apa yang bergerak tu? Bergerak. Apa lagi ni yang pecah ni? Astaghfirullahalazim. Okey, kak, benda ni masih hidup. Ya Allah. Angkara manusia ni, kak. Ya, kak, bunyi tembaga, kak. Ni, ting, dia kata. Ni, macam bunyi tembaga, kan? Ya Allah, ya Tuhanku. Dengar bunyi tembaga tu, anak selalu dengar. Oh ya, kak. Anak selalu dengar, ya, kak, Kunci tadi ni. Ni kunci tadi.
Ni banyak kaca ni, Kak. Kena hati-hati, Kak, kalau masuk dekat dapur. Ya Allah. Kaca. Subhanallah. Allahu Akbar. Bes. Boleh tolong. Sekejap, ada benda yang panas dekat sini. Haba. Ada elektrik kuat kat sini. Ada switch kah? Ketuk pintu balik. Aku mau ambil ni. Ambil glove, ambil glove. Subhanallah. Akak, mau sama-sama masuk, Kak? Saya mau bongkar, biar akak sendiri yang tengok. Akak mau ikut? Kita bongkar barang tu, Kak. Tapi biar saya lah yang bongkar. Akak mau ikut? Ambil penyapu. Sekejap. Ambil. Kita kunci dulu. Kalau akak mau ikut, tunggu akak Tunggu. Okey, saya masuk. Tunggu Kak. Tunggu Kak. Tunggu dulu. Kak, tunggu dulu Kak. Tunggu dulu. Sebab saya nak baca sesuatu supaya akak tidak terkena. Okey? Kak, tunggu dulu Kak. Kak. Tunggu dulu. Nanti saya panggil. Itulah siapa kaca takut dia ni. Dia terkena. Kalau aku kena tak apa guys. Kalau aku kena tak apa. Okay. Sabar guys Kita akan pergi store. Kita bongkar store tu. Boleh guys? Kita bongkar store tu. Bismillah. Siapa ini Kok apa dengan keluarga ni? Duit? Harta? Rumah ni? Ni akak kena pakai selipar Kak Akak kena pakai selipar untuk masuk dekat sini. Banyak kaca Kak. Banyak kaca. Okey Kak. Akak kena pakai selipar boleh? Sebab rumah akak sendiri. Okey, saya buka ni. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli la haula wala quwwata illa billah. Shatter all the silence with the digital
Okay. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billah. Allahu akbar. Subhanallah. Bismillah. 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 La ilaha illallah Muhammad sallallahu. La ilaha illallah Muhammad sallallahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata. Aku terkejut aku. Okey, Kak. Akak ada kawan lelaki, Kak? Dekat luar? Ada? Ataupun kawan akak? Ada? Ada akak pula tiba-tiba. Cikgu. Anak saya. Yang lelaki? Okey, boleh. Boleh datang. Tapi pakai mask. Pakai mask boleh? Pakai mask? Pakai mask. Okey. Boleh pakai mask? Pakai mask lah. Gunakan mask. Penutup muka. Subhanallah, Allahu Akbar. Subhanallah. Guys, geng, ini bukan konten lah. Ini bukan rekaan cerita. Ini realiti. Mereka memanggil saya untuk minta bantuan untuk benda ni sahaja. Okey? Subhanallah. Tapi kena guna selipar lah. Cikgu. Dah cikgu, kalau dah bagi tahu Saya tunggu. Dia tag emas. Oh, dia tag emas. Okey. Tak apa, Kak. Betul, tak apa cikgu. Nanti puan je lah. Aku ni tersasul je, ya Allah. Tak ada mas. Tak ada mas Macam mana Well, cuba tengok dekat kereta ada mas kah? Saya rasa ada tu mas tu. Panggil je Kak. Okey. Panggil puan je lah. Puan. Saya segan. Kena hormat. Okey. Sabar Kak, kalau dah Kak bagi tahu, saya akan ambil akak. Saya panggil akak je lah. Dari tadi akak. Subhanallah. Okey, saya tak boleh buka dulu. Suara? Mana ada suara bang? Tak ada suara bang. Tak ada suara. Tak apa. Tuan sebaya anak saya. Bunyi motor lah. Motor lah geng. Motor. Itu motor guys. Bunyi motor tu geng. Bunyi motor. Okey, bunyi motor guys. Geng, 22,000 orang ni. Seorang turunan. Alhamdulillah, syukur ni mau. Tak ada mas. Okey lah. Kalau boleh. Geng, dekat mana tadi geng? Dekat bedroom
Ada mas. Dekat mana tadi? Dekat bedroom ke? Ada mas tadi dekat bedroom ke? Master room. Ada mas tadi dekat master room Ada mas tadi. Kat mana? Tak ada lah. Korang nampak kat mana kan? Ini baby punya. Ada dah dalam kereta anak. Okey. Bismillah. Ya, tu lagi. Dia cakap dah ada dah. Okay guys, geng. Saya baca ayat kursi dulu guys, boleh? Okay. Sebelum tu kak, saya baca ayat kursi dulu. Sekejap. Bismillah. Subhanallah. Okey kak. Wan dan juga anak dia boleh masuk. Yang penting jangan nampak muka lah. Pakai selipar sebab banyak kaca. Bismillah. Biar owner sendiri yang tengok. Kalau ada. Kalau tak ada, kita teruskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahullah. Ya Allah. Wasi'ah kursiyyuh. Allah. Ada benda jatuh. Dengar? Ada benda jatuh. Kau dengar tak? Okey, boleh. Ada benda jatuh kan? Dengar. Tak tadi. Tak. Ada benda jatuh. Allahu Akbar. Okey, tuan rumah boleh masuk sekarang. Pintu berbuka dah. Okey, tuan rumah boleh masuk sekarang. Dah dapat buka? Boleh buka? Dapat buka? Okey, dapat. Okey. Bismillah. Okey, alright. Ini anak dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey. Boleh tolong saya untuk keluarkan semua barang. Boleh? Keluarkan, boleh? Bukan aku tak boleh. Tak boleh. Semua sarang ni ada barang pusaka semua ada. Mana ni? Tak, bukan ini yang lama-lama ni. Ini memang dah lama. Oh, dah lama. Barang pusaka tak kisah. Ini antara orang. Itu yang kisah kan. Kita boleh tengok dalam. Kita cek satu. Barang pusaka dekat mana? Dekat kotak ke atau dekat? Ini lah barang pusaka. Oh, ini je lah. Ini pun boleh tahan lama juga. Itu pun lama juga?
Banyak guys barang banyak. Keluar semua tu? Semua sekali. Dan juga tengok dekat tepi tu sambil buka. Sambil tengok. Kat belakang yang ni. Kat belakang dia punya pintu ni. Boleh buka barang-barang ni. Supaya senang sikit pintu. Oh. Macam ambil tak apa ni, tak apa. Allah Akbar, banyaknya guys. Lah, geng korang doa guys Tapi ni letak tepi pun boleh. Bismillah. Ya Allah. Kursi. Jadi kursi dah. Itu motor. Motor kursi. Kursi kan? Kursi. Di atas. Ya. Allah Akbar. Banyaknya. Banyaknya guys. Terima kasih agak lama Ya Allah. Nak masuk sampai hujung ni kan? Ya. Kena cek semua barang Kena cek.
lama. Ni paling lama. Zaman bila lagi ni? Paling lama. Ni. Ini tak boleh angkat sebab berat. Ini lama juga. Ini sedap. Masuk sampai sini tak? Masuk tak? Saya buat. Boleh. Sebab left sini memang lag terus. Oh memang. Akan lag terus. Okay, kalau boleh kita buka apa sikit. Saya buka. Kamu belakang saya depan. Boleh. Supaya kamu boleh tengok apa yang dia buat. Cukup tak? Subhanallah. Yang letak lama sangat lah tapi lama hilang. Oh, lama hilang. Yang ni? Yang itu apa? Pecat. Pecat meja. Macam mana? Pisau ke ni? Ini pisau. Lama hilang lah. Ulang hilang. Lama hilang. Memang saya cari jugalah. Beli bagu. Macam besi. Dah lah. Oh, kosong. Ada. Benda ni. Kita tengok. Okay. Alhamdulillah, syukur nikmat Allah. Allahu Akbar. Nampak? Subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar. Okay guys, ini saya simpan dulu sini. Benda ni lah. Itu. Tapi kita kena tengok dulu. Kita tengok dulu dekat luar. Dekat depan tu lah kita tengok. Baik-baik kaca. Itulah tu. Tak apa. Aduh. Semua kaca ni. Itu kaca boleh? Tak tahu. Jangan pegang. Jangan pegang. Pegang. Bismillah. Ni paling banyak kaca ni. Okay guys.
Bel, sudah buat, Bel? Sudah. Okay, jom guys, kita dekat luar. Kita tengok. Panggil mak lah. Panggil mak mana yang berkenaan. Itu depan ni kita punya kan? Kita punya parking. Siapa yang buang situ? Tanah tu? Boleh pakai tanah. Oh. Timbul-timbul. Correct. Subhanallah. Allah. Itu siapa? Yang itu siapa? Ha? Ya, suami akak. Oh, suami akak. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Okey, boleh tengok. Boleh saya gambar tu, Cik? Ha? Boleh saya gambar benda tu? Boleh. InsyaAllah. Saya tengok benda ni. Sekejap Sekejap kita buka dulu. Kita bakar kat sini, kat mana? Dekat sini? Boleh. Atau dekat mana? Sini pun boleh. Sini. Kat Boleh sini. kat depan rumah ni. Dia tak mengganggu kan nanti. Tak kat situ je lah. Sebab ini pasir kan. Allahu Akbar. Subhanallah. Kat sini lah. Bel. Pegang Bel. Okey, sabar. Relax. Sabar. Subhanallah. Lihat. Kita ada jumpa apa yang patut. Pecah. Okey, 3 paku. 3 paku dengan daun. Dengan kain hitam. Dah kain hitam ke tu? Kain hitam. Kain hitam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad la haula wala quwwata la ilaha illallah Muhammadur Rasul. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Okey, kita hapuskan terus. Kain hitam. Paku 3. Dengan plastik yang dibakar. Rambut ke? Ha? Itu rambut ke? Bukan, ini kain. Kain hitam. Kain hitam. Kain hitam. Allahu Akbar. Subhanallah. Okay guys, berkenaan dengan ini geng. 3 paku berkenaan dengan ini adalah untuk lagi satu untuk keluarga dan juga kita tak kena tapi anak-anak yang kena ataupun ada benda yang manusia lah, kita tidak tahulah. Manusia. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi kita selesaikan, kita bakar. Silakan. Nak gambar? Dah gambar belum? Inklusion ist unser
Kalau kris tu kan, tentang kris tu dengan barang-barang tu, saya kena buang dekat laut. Ya. Terus sekali. Dah dimatikan lah benda dalam tembaga tu memang jelas bunyinya tadi. Tadilah. Oh, bunyi gong. Itu memang dah lama dah. Itu memang dah lama. Dulu kat bawah kan dia dulu tidur bilik saya. kat bawah. Oh, bilik kamu? Memang sudah lama berbunyi. Memang dia tak selalu sangat, tapi memang ada lah pukul 2-3 pagi. Tapi memang kerap. Tak. Tak kerap lah. Sekali. Sekali macam tu, macam tadi tu. Macam yang Dia masuk dia dalam sehari sekali dia bunyi. tak ada. Ataupun satu minggu Kalau 2 kali memang, ke? memang kena tegur, memang ada bunyi. Kalau tegur bunyi Memang terus. Kalau minta memang ada bunyi. Oh, memang ada bunyi lah. Memang bunyi. Sebab benda tu memang ada. Dia dengar. Dia dengar. Dengar lah. Sebab dulu tembaga tu memang dalam bilik saya. Oh. Bawah tu dulu bilik saya sebelum Dia jadi dah bilik. kahwin, saya suruh dia pindah atas. Jadi akak tidur bawah lah. Oh. Dekat dengan dia, bilik bawah memang keras. Memang saya seorang yang boleh tidur. Kat situ. Allah. Okey. Jadi bini alhamdulillah, syukur nikmat Allah. Allah yang tolong. Bukan saya yang tolong, tapi Allah SWT lah. Semua dia punya kerja. Bukan doa siap InsyaAllah. dengan tangisan. Allah Akbar. Allah. Bismillah. Okey, Wil. Tak bakar. Ni ajak. Ambil macis. Ambil mancis. Ada siapa ada mancis? Ada lighter kah? Tak ada. Tak ada isap rokok ini ada juga. Nak pegang sekejap kan Seorang tangan dia sabar. Sabar kan, sabar. Sabar Saya selesaikan dekat dalam dulu Saya masuk tak? Tak apa. Tak apa, nanti kalau saya panggil baru saya suruh masuk. Okey, bismillah. Okey guys, kris dulu Allahumma sholli ala sayyidina. Bel. Tu sampai debu lah. Minta dia satu bel. Minta dia sampai debu. Betul, satu glove lagi. Ya Allah, ya Tuhanku. Allahu Akbar, subhanallah. Okey, dah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad sallallahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billah. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Guys, komen semuanya 17,000 orang ni. Alhamdulillah, geng. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Boleh guys? Alhamdulillah. 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 Okay, sekarang ni kita nak ambil semua barang ni. Kita nak tengok. Kita nak bungkus menggunakan plastik yang boleh. Lepas tu kita buang dekat laut. Okay guys? Okay. Itu adalah minyak tu. Alamak. Ayah. Bismillah. Subhanallah. Okay guys benda ni sebenarnya adakah saya boleh buang ataupun tidak, saya kena tengok dulu. Okay, jadi jom kita tengok. Subhanallah. 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 Allah Akbar. Ya, masih ada lagi dalam ni. Uish. Oh, ini minyak urut lama ni. Minyak urut lama. Dan juga minyak urut lama ni. Ini minyak urut lama ni. Oh, ini minyak urut lama. Yang ini guys, minyak urut lama. Kalau ini pula tak dapat buka. Apa yang dekat dalam Sayang kalau buang. Saya tak tahu. Owner cakap nak buang. Dia nak putuskan. Tak kau ambil. Betul ke? Cikgu. Ini betul ke nak buang ni? Buang je. Tanya anak dulu. Minta persetujuan anak. Kalau anak kata setuju semua, kita buang. Sebab ini kira mengganggukan ketenteraman kita lah. Diorang okey semua tak? Tembaga. Kejap. Ya kak? Assalamualaikum. Assalam ya kak. Anak dari KL kata jangan buang. Jangan buang lah. Jangan matikan saja makhluk di dalam tu. Okey lah. Sebab ini apa tu minyak ni, ini tak ada apa-apa dah ni, boleh buang dah. Cuma ini boleh matikan lah. Okey, saya akan matikan lah. Okey? Okey, alright. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Subhanallah. Shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dah selesai. Ayolah. Bismillah. Bismillah. Ini kena buang. Nanti buang sendirilah. Pun boleh juga, tidak masalah. Okey, dah. Tak, anak dia tak suruh buang lah. Jadi tak buang, tak payah buang lah. Okey, tapi saya dah buat apa yang tuan rumah katakan. Saya cuma ikut tuan rumah saja. Saya cuma ikut guys, tuan rumah punya apa yang dia katakan. Okey. Jadi jom. Bismillah. Ini diorang kena kemaskan nanti. Subhanallah. Apa yang saya patut baca, saya akan baca. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Dekat mana? Dekat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Guys, boleh tak sama-sama kita baca Al-Fatihah? Ayat kursi 1 kali dan juga Bismillah 7 kali. Boleh guys? Dan juga 3 kul 1 kali. Boleh? Okey, dimulakan daripada sekarang. Okey? Bantu saya kan ya? Auzubillah. Okay. Alhamdulillah. Guys, lepas ni aku kena pergi airport tau. Sebab nak hantar bini aku. Dia nak urus dia punya tu. Bismillah. Kat sini tadi. Okay dah. Bismillah. Tapak sirih tadi. Oh Allah. Alhamdulillah. Barang pusaka sayang dibuang. Semoga tak balik dan hidup. Tak. Tapak sirih. Tapak sirih tu tak apa-apa. Tapak sirih tu tak ada apa-apa guys. Cuma kaca ni sisanya lah. Kaca ni kena dorong sapu lah. Dorong kena sapu benda ni. Sapu ni. Okay. Bismillah. Dekat luar lagi. Saya kena ni. Subhanallah. Subhanallah. Dekat luar lagi. Bismillah. Subhanallah. Dah. La. Subhanallah. Terus. Allahu Akbar. Dah. Oh, nak hantar bini aku dekat airport lagi guys. Allahu Akbar. Atas lagi boleh? Tak apa, nanti atas apa tu
Biar mereka yang ni tak nanti. Dah okey dah ni, tak ada masalah. Okey dah. Alhamdulillah. Ada ketuk-ketuk lagi tak? Macam okey dah ni. Ya, bismillah. Mana lampu? Ha? Lampu tak ada. Oh, ada. Ya Allah, ya Tuhanku, subhanallah. Ya Allah. Subhanallah. Sini Tok. Sini kucing aku. Ini apa ni? Oh. Okey dah. Okey, dekat atas lagi. Selamat Hari Raya. Auto gate. Oh, auto gate. Ini apa? Oh, ini lampu atas. Jom kita pergi atas. Bismillah. Allahu Akbar. Ha? Oh, ini boleh off lagi. Subhanallah. Ni. Subhanallah. Subhanallah. Setiap bilik kena ada. Tapi okey lah atas ni. Tidak masalah. Atas ni okey semuanya. Semua dekat bawah. Alhamdulillah.